Advanced RTH Settings. Masukkan tetapan keselamatan dan tetapkan Advanced RTH kepada Optimal or Preset. Optimum adalah tetapan yang asal. Apabila Optimum dipilih, pesawat akan merancang laluan RTH yang optimum secara automatik dan melaraskan ketinggian mengikut keadaan persekitaran tanpa mengira tetapan ketinggian RTH dengan RTH optimum. Pesawat menempuh jarak sependek mungkin, mengurangkan jumlah kuasa bateri yang digunakan dan meningkatkan masa penerbangan. Jika preset dipilih, pesawat akan naik ke ketinggian yang telah ditetapkan terlebih dahulu, kemudian merancang laluan RTH secara automatik dan kembali ke home point. Dalam keadaan pencahayaan yang mencukupi, pesawat akan mengikut tetapan Advanced RTH untuk melaksanakan sama ada Optimal or Preset RTH. Semasa RTH, pesawat boleh memintas halangan dan zon GO. RTH dalam persekitaran berlepas yang kompleks. Apabila RTH dicetuskan, pesawat akan kembali ke kedudukan dengan isyarat GNSS yang kuat berdasarkan RTH settings optimal or preset. Ia akan mengikut trajektori keluar kembali ke sekitar home point. Pada masa ini, perhatikan notifikasi aplikasi dan pilih sama ada untuk membiarkan pesawat RTH secara automatik dan mendarat atau mengawal RTH dan melakukan pendaratan secara manual. RTH dalam keadaan cahaya malap. Jika pesawat berada lebih jauh daripada 50 meter dari home point dan ketinggian semasa lebih rendah daripada ketinggian RTH yang telah ditetapkan, ia naik ke ketinggian RTH yang telah ditetapkan dan kemudian terbang kembali ke home point. Jika pesawat lebih jauh daripada 50 meter dari home point dan ketinggian semasa lebih tinggi daripada ketinggian RTH yang telah ditetapkan, ia terbang kembali ke home point pada ketinggian semasa. Jika halangan dikesan di hadapan, pesawat akan naik untuk mengelakkan halangan. Ia akan berhenti mendaki sebaik sahaja tiada halangan di hadapan laluan dan kemudian meneruskan RTH.